Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita masak sambal ayam. Ni ada ayam digaul garam dan kunyit ya. Goreng ayam tu jangan garing sangat. Tunggu hingga ayam masak ya. Ayam pun dah masak. Ada sos cili ya. Ada cili kisar dalam 5 sudu makan. Ikut pedas masing-masing ya. Ini untuk tumis bawang besar 1 biji, serai tu diketuk. Untuk bahan kisar pula bawang besar 1 biji, bawang putih tu 3 biji, ada tu setengah inci ya. Kurangkan minyak goreng ayam tadi, tumis serai dengan bawang besar tu. Masukkan bahan kisar sekali. Tunggu mendidih ya, biar hilang bau bawang-bawang semua tu. Dah sedikit kering ya, dah masak semua tu ya. Bolehlah dimasukkan cili kisar tadi tu. Air sedikit ya untuk masakkan cili tu. Biarkan semuanya mendidih ya. Tunggu hingga pecah minyak. Nampaknya pun dah kering ya. Boleh masukkan air asam jawa. Tadi Opa tak tunjuk ya bahannya asam jawa, terlupa. Kalau suka letaklah sos cili ya dalam 2 sudu makan macam tu. Sebut perasa, garam. Opa letak gula merah. Dah pecah minyak ya, dah elok ya. Masukkan ayam yang goreng tadi. Kalau nak berkuah sikit boleh tambah air ya. Yang ni Opa dah tambah air sedikit ya, nakkan kuah. Okey, dah siap. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okey, bye-bye.